Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syazwani binti Sobihi, bernombor matrik 282870. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan portfolio perniagaan yang saya pilih, iaitu Color Kisha Sdn Bhd, sebuah jenama fashion patuh syariah tempatan yang telah berjaya membina nama dalam industri fashion muslimah di Malaysia dan di peringkat serantau. Okey, maklumat perniagaan yang saya boleh kongsikan di sini iaitu Color Kisha Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat Sdn Bhd yang berdaftar secara rasmi pada tahun 2014, iaitu pada 2 Oktober, dan kini beroperasi di Teluk Panglima Garang, Selangor Darul Ihsan. Okey, perniagaan ini menjalankan aktiviti utama dalam 3 bidang, iaitu perniagaan butik pakaian, barang kemas dan aksesori, pembuatan tekstil dan fabrik, dan perdagangan am. Okey, Color Kisha bermula pada tahun 2010 di bawah nama Oh Saya Gila Shawl, didaftarkan sebagai Oh Saya Suka Shawl sebelum ditukar kepada nama Color Kisha pada tahun 2011. Okey, nama yang dipilih iaitu Color Kisha. Color bermaksud istana, dan Kisha pula bermaksud kehidupan yang lebih baik. Dan menjadikan keseluruhan jenama sebagai kehidupan yang lebih baik di dalam sebuah istana. Okey, pengasas utama untuk perniagaan Color Kisha ini iaitu Farah Iliana memulakan perniagaan ini pada tahun 2019 ketika beliau menjadi penuntut sarjana kimia di UTM Skudai. Okey, beliau memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dengan bermodalkan RM100 dan fokus pada masa tersebut, fokus sasaran pada masa tersebut iaitu pelajar UTM. Okey, kemudian adik-adiknya iaitu Farah Mislina dan Farah Azrina turut menyertai perniagaan sebagai pengasas bersama dalam perniagaan Color Kisha ini. Okey, Farah Iliana juga memulakan perniagaan pakaian muslimah kerana kesukaran untuk mendapatkan pakaian yang patuh syariah pada ketika itu. So, Color Kisha ni dibina untuk menjadi pemula trend jubah moden di Malaysia dengan slogan mereka iaitu as comfy as clothes can get. Okey, saya boleh kongsikan di sini visi dan misi Color Kisha, iaitu visinya adalah untuk menjadi peneraju global dalam fashion muslimah yang kreatif dan sopan, serta memperluaskan pengiktirafan jenama dari Malaysia ke Asia Tenggara, seterusnya ke peringkat Asia dan antarabangsa. Misi Color Kisha juga iaitu menghasilkan pakaian muslimah yang kreatif, sopan dan bergaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain daripada itu, misi yang boleh digarapkan dalam perniagaan Color Kisha ini iaitu menyelahkan keindahan dan kecantikan wanita muslimah melalui pemakaian yang patuh syariah. Yang terakhir sekali, Color Kisha ini juga dia ingin memberi inspirasi kepada wanita muslimah untuk tampil yakin dan berkeyakinan melalui gaya pemakaian yang agak trending pada ketika ini. Okey, Color Kisha juga dia merupakan struktur organisasi yang tersusun dengan pengasas bersama di antara 3 beradik tersebut sebagai pemegang saham utama dan pengarah syarikat. So, struktur ini membolehkan pengurusan secara efisien dan pembahagian tugas secara jelas dalam operasi perniagaan. Color Kisha ni juga dia berkembang daripada 1 buah butik kepada 5 buah butik, dan sebuah butik
mereka ini membina rangkaian fashion lelaki iaitu asal lelaki. Okey, Color Kisha ni juga terdapat di TRX Exchange, di persiaran TRX, di KL East Mall, di Central ICT, di Johor Bahru, di Ipoh, dan yang terakhir sekali yang saya bagi tahu tadi iaitu di asal lelaki KL East Mall. Okey, media perantaraan yang digunakan dalam syarikat Color Kisha ini, mereka menggunakan platform secara digital untuk memasarkan produk mereka. Antaranya adalah laman web rasmi mereka sendiri iaitu colorkisha.com, Instagram, Facebook, Twitter dan last sekali TikTok yang sedang trending pada ketika ini, yang dinamakan sebagai Color Kisha. Okey, produk yang ditawarkan semestinya produk yang memang patuh syariah, merangkumi koleksi wanita seperti baju, seluar, skirt, gaun dan kaftan, set pakaian, pakaian luar, pakaian dalaman. Untuk koleksi lelaki iaitu baju, seluar, set pakaian dan pakaian luar. Koleksi kanak-kanak, baju Melayu, gaun, baju kurung, pakaian luar dan bedung. Untuk koleksi tudung juga mereka ada menjual dalam Color Kisha ini aksesori iaitu topi, pengikat rambut, sapu tangan dan beg tangan. Okey, kekuatan jenama Color Kisha ini juga, Color Kisha telah berjaya membina kekuatan jenama melalui rekaan yang malar hijau dan sesuai dengan cuaca tropika di Malaysia pada masa ini. So, Color Kisha ni juga dia merupakan inspirasi rekaan dari budaya tradisional Malaysia dan rekaan Islamik yang diadun dengan trend pada masa ini. Okey, Color Kisha juga mendapat perhatian terhadap perincian dan kualiti tinggi. Dia mengambil kira maklum balas pelanggan dalam pembangunan produk. Dan Color Kisha juga mengekalkan identiti sebagai busana santun dan patuh syariah. Okey, Color Kisha ni juga yang saya boleh kongsikan di sini, Color Kisha ni juga telah membuktikan kejayaannya sebagai jenama fashion muslimah tempatan yang berjaya mengembangkan perniagaan dari skala kecil kepada jenama yang diiktirafkan di peringkat serantau. Dengan visi untuk menjadi peneraju global dengan fashion muslimah, Color Kisha terus mengadaptasi nilai inovasi sambil berpegang teguh kepada nilai teras iaitu kesopanan dan tanggungjawab sosial. Okey, perkembangan perniagaan Color Kisha ni juga dia menunjukkan suatu pertumbuhan yang sangat positif sejak penubuhannya iaitu pada tahun 2010 oleh 3 beradik. Okey, Color Kisha juga dia bermula sebagai perniagaan yang kecil yang berfokuskan kepada pakaian muslimah dengan rekaan tersendiri yang menekankan keselesaan dan kegembiraan pelanggan melalui pemilihan fabrik dan potongan yang sesuai. Okey, permulaan perniagaan yang dilaksanakan oleh mereka adalah secara dalam talian dan jualan di bazar. Kemudian mereka sedikit demi sedikit berkembang kepada pembukaan beberapa butik di lokasi strategik seperti Shah Alam, Ipoh, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor Bahru sehingga kini. Okey, penggunaan strategi yang dilaksanakan oleh Color Kisha iaitu secara pemasaran digital khususnya Facebook Ad membantu Color Kisha melonjakkan jualan sehingga mencapai 6 angka dan berjaya menarik ramai pelanggan untuk ke butik dan booth mereka. Color Kisha ni juga berjaya melakukan kolaborasi dengan jenama antarabangsa seperti Disney dan Barbie, memperluaskan produk mereka termasuk kasut, aksesori serta pakaian lelaki dan kanak-kanak. Kejayaan yang dilaksanakan
oleh Kalakisha ni juga, dia menunjukkan bahawa dengan semangat kerjasama antara adik-beradik dan inovasi yang secara berterusan ni juga mampu menjadi jenama fashion muslimah yang terkenal dan berdaya saing di pasaran tempatan dan antarabangsa. Ini adalah satu syarikat yang boleh kita contohi untuk melaksanakan sesuatu perniagaan di negara kita. Okey, itu sahaja untuk pembentangan yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan portfolio perniagaan saya, iaitu Kalakisha Sendirian Berhad. Sekian, terima kasih.